Masa tu memang jatuh cinta terus lah. Love at first sight. Okay. Macam mana boleh terfikir untuk lancarkan Luxury Kitchen for You ni? Kenapa pilih Le Creuset? Sebenarnya saya jatuh cinta dengan Le Creuset ni lebih awal dari saya jatuh cinta dengan awak. Oh ya ke? Okay. Okay, kita discover satu fakta menarik. Cik Umi jatuh cinta dengan Le Creuset ni sebelum kami kenal each other. Ceritanya bermula 13 tahun lalu. Masa mula-mula datang ke UK sebagai first year PhD student di Oxford. Umi pergi rumah rakan Malaysia dan dia hidang makanan atas meja guna periuk warna-warni macam ni. Okay, maknanya dalam tradisi kita orang Melayu ni jarang kan kita letak periuk kat luar. Momen tu momen first time lah. Nampak first time hidangan daripada periuk tu sendiri kan. Rasa macam unik sangat. Daripada dapur, atas dapur, lepas masak terus zap atas meja makan. Periuk apa ni? Okay. Macam menariknya, warna pun ya Allah memang vibrant, sangat vibrant, sangat cantik. Lagi best bila makanan dah sejuk. Kat UK ni biasalah bila hidang sekejap terus sejuk, boleh letak balik atas dapur untuk panaskan balik. Masa tu memang jatuh cinta terus lah. Memang kata love at first sight. love at first sight. Okay.